Hello, welcome back to my channel. So, hari ni kita punya konten, kita mau pergi vacation dengan family aku dekat PD. And sebagaimana yang korang nampak, kita punya thumbnail dan kita punya title dekat bawah ni, so, korang dah tahulah saya nak pergi mana. Kali ni kita nak pergi vacation dekat PD. PD di mana? Port Dickson. Tapi dalam video kali ni maybe aku akan campurkan vacation aku pergi Port Dickson dengan aku akan campurkan sikit dengan interview. Aku pergi interview for Malaysia Airlines lah, and then aku lepak dengan my friends sekejap-sekejap macam tu lah. So maybe video ni akan bercampur. So korang just tengok je lah nanti, okay? So let's go. Akan cepatlah. Cepatlah. So ini barang-barang kita. Umar, please. Macam nak pergi luar negara, awas. Banyak. Apa? Tai bag. Rumah panas sini. Panas sini. Cik. Apa dek? Tak dengar lah, cakap kuat sikit. Cepatnya. Pergi mana ni, Ma? Cakap sikit. Hotel. Hotel apa? Lepas tu nak pergi mana? Hotel. Lepas tu nak pergi mana? Pan? Tai. Cakap ngatuk. Biliknya. Ini ruang tamu. Oh, sini ada katil. Wow, boleh tidur melihat pemandangan Port Dickson. Ya, Port Dickson. So, melaut. Aduh. Yang tu apa? Tu apa pula tu? Oh, tembus. Oh. Ini dia punya dapur dia. Okay. That's nice. And then ini dia punya toilet. Ni rambut di. Mana? Toilet dia. Hello. Oh, macam introduce night stop pula kita. Yang ni bilik yang kedua. Okey lah. So far okay. Ada dia punya almari dia semua. Okey lah. Untuk duduk-duduk gitu. Kan rumah okey kan? Best. Cak pandang sini. Cakap apa best? Pandang sini. Pandang sini. Kau tak? Ya. Kita akan tidur sini. Hari ni hari Jumaat, balik hari Ahad. And then besok pagi aku dah kena pergi KL untuk interview Malaysia Airlines. Dan aku akan pick up kawan-kawan aku dekat Sepang. And then kita pergi sama-sama lah interview tu. So hari ni maybe just kita akan pergi ke pantai, just lepak-lepak situ je lah kot. Nanti aku bawa korang, okay? Hai! Cakap apa cepat? Cakap best tak? Cakap mana sini? Cakap best tak? Hei, aku dah sengal ni. Tu yang tembus ke bilik sebelah. Oh, bilik sebelah dia macam ni. Dia terus ni. Terus yang ni. Terus ni. Hey. Hello. Why you tekan-tekan? Tu bilik dia. Ni toilet semua. Okay lah, boleh lah toilet. Nanti cermin dia besar. Cuba nangis sikit mah. Nangis sikit. Hey. Ni bilik tembus. Ni kopi. Aha. Lagi terus. Kopi. Apa dek? Beg. Tak nak pergi pantai? Nak. Cakap lah sini. Yes. Cakap ajak kau Acin pergi pantai. Kau tak nak pergi? Okey. Ajak lah. Ajak. Cakap lah. Cakap mana pergi pantai. Kau sikit tak dengar. Mana pergi ke pantai. Ajak siapa? Ajak Patok nak bagi sim. Tu je. Okey, tak nak ikut. Nak. Ha? You tak. Tak nak ikut lah. Guys.
Sekarang mah cakap sini, pandang sini. No. Pandang sini. No way. Bukan snow. Kita kat mana now? Pantai. Pantai. Tunjuk sikit pantai mana? Sini. Pandang sini mana? Sana. Sana. Okey. Cakap bohong. Cakap bohong. Ini ada Starbucks, ada McD, ada orang jual sini semua. Kita berjalan je sini. Tengok PD Waterfront. Baca sikit Mak Noni. PD Waterfront. PD Waterfront. Buat apa tadi? Main. Bangun, lepas bangun buat apa? Bangun di sleep. Okey, lepas tu? Bangun dekat. Lepas tu boleh makan. Makan, lepas makan buat apa? Main pasir. Lepas main pasir? Pasir? Mandi. Mandi. Lepas tu? Punya perut. Ha? Perut sakit. Perut sakit, lepas tu? Hmm. Lepas tu? Lepas tu lagi apa? Tukar baju. Asal? Mandi. Lepas tu buat apa? Kencing. Okay. Ada plan nak makan dekat sini, Ambok Village ni. Aiman, kalau kau ingat sini kita pernah makan dulu masa KPJ dengan ramai-ramai sambut birthday Haikal. Ada dekat vlog aku before this. Kat vlog aku before this korang boleh tengok. Tu 7 tahun lepas ke 6 tahun lepas macam tu. So kita datang balik. Wow. Begitu. Okay. Oh, dia dah tukar meja. Dulu meja-meja kayu. Sekarang tengah sunset guys. Kita tengok sunset tu. Pasir. Jom cepat lari mah. Hei. Ni bumbung ah. Larilah cepat sini. Lari. Larilah. Buka pakai slipper. Nak pergi sana lah. Ni pasir ni bersih sikit daripada Kelebang Pantai Puteri tu kotor sikit. Pasir. Dalam kita makan dekat Ambok Village. So kita order kat sini. Apa nama dia pun? Kupang cili, telur pistik. Ini tom yum and tu ikan bakar. Soto puri tepung. Kita mau pergi DIY. Cari apa kat DIY? Mak Noni? Cermin. Pandang sini bilang. Cermin muka. Pandang sini dia bilang. Cermin muka. Okey, jom. Ada orang. Kita nak pergi DIY sebab bilik kita orang tak ada cermin. So kita orang kena cari cermin. Cermin diri sendiri. Mana DIY? Oh tu sana, DIY sana. Kau jarang ke kau pergi hotel tak ada cermin? Hotel tak ada cermin korang. Apa jam shoot? So kita orang terpaksa lah percaya. Premium. Tak ada hotel. Tak ada cermin. Literally cermin dekat dalam tandas. Habis tu aku nak bersiap semua. Esok aku rushing. Langsung dah lah satu tandas. Satu orang nak terberak, nak apa berebut. Nak tak nak, pergilah cik cermin. Itulah jalannya. Tapi kita orang tukar bilik. Sebab apa tukar bilik? Oh sebab Wi-Fi slow. Loading. So kita orang tukar. Kita baru tukar bilik. Ini bilik baru. Dia sama je, cuma kita tukar sebab line Wi-Fi tak ada. So tukar ke tingkat 2. Penat gila. So aku nak mandi. Lepas tu siap-siap nak tidur untuk bangun besok pagi. So jumpa korang esok pagi je lah. Okay, bye bye. Yes, good morning. Cakap good morning. Okay, sekarang ni aku dah siap. And sekarang kita asal gambar aku macam ni.
kita apa? Kita pergi breakfast dekat hotel ni. Dan aku nak tunjuk korang kita makan breakfast apa. Mau makan apa? Tak dengar, kuat sikit. Koko crunch tangan. Koko crunch. Tu aku minum nasi lemak, hotdog, telur, semua tu je lah. Hello guys, aku sudah sampai dekat Sepang. Tengah tunggu Hakim turun. Ya, lepas tu kita terus gerak ke Citamon. Aku macam tak tahulah nak react apa. Aku boleh tu tinggal blazer dek non. Hakim. Sekarang kita dah sampai dekat Citamon dan tengah on the way nak pergi ke tempat MHC. Wish me luck, harap-harap lepas. Tak tahulah, kita cuba je. Tengok macam mana nanti, okay? Let's go! Tidur.